Apa yang kita nampak hari ini merupakan satu anjakan baru dalam LPP, di mana kita ada ramai mereka yang menanam produk-produk tanaman, tetapi nak hantar tu merupakan salah satu daripada cabaran utama lah. Jadi kita dalam rantaian bekalan tu ada yang hujung tu, iaitu bagaimana nak sampaikan produk yang dihasilkan oleh petani kepada penerima ataupun consumer lah. Jadi dengan melalui proses pengumpulan ni merupakan salah satu kejayaan besar lah LPP di kawasan Kuala Langat ni, dan kami kementerian sangat berbangga lah. Dari segi jumlah jualan pula setahun lebih kurang 7-8 juta lah, dengan pengeluaran sebanyak 800 tan. Dan produk-produk yang kita lihat hari ini yang merupakan produk-produk yang bernilai tinggi lah. Cili, pisang tanduk, ubi keledek. Dan ini merupakan produk-produk yang sentiasa diminta oleh penduduk lah, orang ramai. Dan ini merupakan produk-produk yang saya rasa perlu kita percepatkan dari segi penghantaran lah kepada penerima, kerana lebih cepat mereka terima, lebih segar produk tersebut, lebih berkualiti, dan inilah yang akan perlu kita pelihara lah dari segi rantaian, masa untuk sampai, dan juga harga lah yang boleh dicapai oleh petani-petani kita, penibatan orang muda ataupun belia dalam pertanian, terutamanya produk-produk bernilai tinggi. Dan cili merupakan salah satu daripada produk yang sangat besar sumbangannya lah. Kalau kita lihat Nestle membeli lebih kurang 70% daripada hasil yang dikeluarkan oleh petani-petani kita. Jadi ruang 30% baki tu masih ada. Jadi jangan bimbang lah kalau belia tu memang dari segi sokongan kewangan, teknikal, ada juga sokongan daripada PPK juga sangat baik. Dan seharusnya belia-belia kita ambillah sautan ini untuk turut serta dalam bidang ataupun aktiviti pertanian ini, terutama cili yang merupakan salah satu daripada produk yang sangat mempunyai nilai demand yang tinggi lah.